Dah kena. Okey, melata. Bodek mana? Mana bodek mana? Bodek mana? Tiga. Allahu Akbar. Latah adalah antara ciri unik dalam masyarakat Melayu yang kita rasa kelakar dan rasa macam nak sakat-sakat orang latah ni, nak cucuk ketiak dia, nak tepuk tepi telinga dia. Tapi tahukah anda, fenomena latah orang Melayu ini adalah antara misteri dunia yang sangat-sangat membingungkan saintis antarabangsa. Saintis barat rupanya sangat minat dengan makcik-makcik Melayu yang menjerit, "Ops, kucing aku meletup" waktu melatah. Malah rupa-rupanya ada satu paradoks khas kepada orang Melayu yang dipanggil sebagai paradoks latah. Dan kalau korang kenal channel ni, paradoks adalah perkataan kegemaran channel ni. No. Jadi, kenapa latah orang Melayu ini sangat misteri? Waktu British berada di tanah Melayu, atas sebab-sebab tertentu, Watch closely. He's about to colonize. mereka pertama kali lihat fenomena yang tak pernah berlaku di tempat asal mereka. Hugh Clifford rekodkan 2 orang Melayu yang latah bertandang di rumahnya. Kemudian ada budak nakal yang tahu 2 orang ini adalah orang latah. Jadi dia kemudian buat bunyi yang kuat. 2 pakcik ni kemudian menjerit mencarut-carut dan kemudian pakcik A dia tiru apa yang pakcik B cakap. Pakcik B kemudian tiru balik apa yang pakcik A tu cakap. Lalu berlakulah rap battle. Selama setengah jam, sampailah 2 orang pakcik melatah tu pengsan mulut berbuih-buih. Kesian juga weh, tapi kenapalah aku tak ada kat tempat tu waktu tu. Pemandangan ini adalah sangat-sangat menarik bagi orang Eropah. Orang Melayu yang mereka kenal sangat berbudi pekerti, sangat sopan santun, tiba-tiba boleh mencarut-carut macam-macam perkataan yang keluar. Semua aku tak boleh letak dekat YouTube. Dan mereka tak dapat mengawal diri mereka menjadi seolah-olah dirasuk. Dan yang anehnya, bila latah itu habis, orang yang melatah itu dia jadi malu dan menyesal. Maksudnya dia bukan sengaja-sengaja buat, dia menyesal. Fenomena ini didapati sangat pelik dan sangat menarik. Bagi kawan-kawan si latah ni, abang kakak latah ni adalah sumber hiburan. Tak baik tahu. Tapi bagi orang Eropah, orang luar, mereka nak tahu macam mana fenomena ini boleh berlaku. Nampaknya macam khas, unik kepada orang Melayu saja, tak berlaku di tempat lain. Why? Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa, tapi orang India ni kita taklah nampak latah sangat, dan orang Cina boleh kata hampir tak ada langsung orang Cina yang melatah. Latah ni didapati ada 3 jenis. Yang pertama, bila kau kenakan rangsangan macam bunyi kuat, kau cucuk tepi tulang rusuk ataupun korang buat pergerakan terkejut di depan manusia-manusia latah, pakcik-makcik ni dia akan hamburkan segala macam perkataan yang kotor. Biasanya melibatkan organ khas jantina lelaki dan perempuan. Tak, bukan halkum. Tapi tak tahulah ada pakcik melatah yang sebut kurang ajar halkum ataupun medula oblongata betul. Tu aku tak tahulah. Tapi biasanya perkataan-perkataan yang disebut adalah yang jenis yang boleh buat Akhi Fairuz marah. Sorry bro, pinjam jap buat contoh. Cuma menariknya, walaupun orang yang latah ni diorang macam tak dapat nak mengawal diri mereka waktu mereka sebutlah perkataan-perkataan yang kotor yang mencanggahi norma orang Melayu tu, mereka tak pernah sebut benda-benda yang memang haram, yang menghina agama. Jadi Jakin ke Jaiz ke tak pernah lagi lah tahan orang yang melatah, setakat yang aku tahulah. Dan mereka tak sebut perbuatan kaum Lut. Ini yang pengkaji duk rekodkan lah puluhan tahun yang lepas. Sekarang tak pastilah orang-orang melatah ni sebut ke tak perbuatan kaum Lut tu, sebab sekarang malangnya perbuatan itu sudah sangat-sangat tersebar dan pelbagai penyakit telah pun timbul disebabkannya. Akhir zaman kot ya dak. Pernah direkodkan Tok Silat ni ada yang melatah juga, dan bila dia dikacau, dia menjerit bertempik terus buka kuda-kuda nak mat silaukan orang yang menyakat dia. Jadinya yang latah jenis ni memang tak ada sangat lah orang nak menyakat. Output hiburannya tak sangat
sakitnya tak sudah. Jenis latah yang kedua adalah orang meniru balik perkataan ataupun aksi orang yang menyakat dia. Kau jerit kucing menangis, dia balas balik kucing menangis. Kau jerit mitokondria adalah kilang kuasa sel, dia pun balas mitokondria adalah kilang kuasa sel. Kau jerit aku sayang kau, dia balas tapi kau kawan aku je. Tak apa, nanti cuba lagi. Jenis latah yang ketiga yang mungkin paling ekstrim adalah jenis latah di mana orang melatah tu dia akan ikut arahan apa orang menyakat tu suruh dia buat. Macam kena pukau, tapi orang yang melatah tu dia sedar, cuma dia tak boleh kawal diri dia. Dan ini juga mungkin adalah jenis latah yang paling bahaya. Ada satu eksperimen seorang doktor buat kepada orang latah. Dia bagi pisau dan dia jerit tikam, dan orang lantak ni dia tersentak, terus dia pergi loncat ke katil dan dia tikam bantal atas katil. Selamat. Dah sebaik bukan cerita Final Destination. Jadi janganlah korang cari pasal suruh orang latah ni buat benda pelik-pelik. Siapa golongan yang paling banyak melatah? Korek punya korek kes-kes latah, dia dapati golongan yang memang paling banyak melatah tanpa keraguan lagi adalah orang Melayu perempuan yang biasanya umur 30 ke atas, dan yang paling banyaknya sebenarnya adalah mereka yang berada di bandar, bukan di kampung. Adalah juga orang lelaki muda duduk di kampung yang melatah, tapi tak sebanyak profil perempuan Melayu berusia yang duduk di bandar. Ejak, profil ni macam lebih kurang sama dan sebiji dengan satu lagi sifat dan fenomena pelik yang berlaku kepada orang Melayu yang saya pernah buat videonya sebelum ini, iaitu rasuk. Dan rasuk ni kalau ada satu kilang yang dipenuhi dengan pekerja-pekerja pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, Mat Saleh, Korea kan, yang kena rasuk berjangkit-jangkit ini cumalah orang Melayu perempuan. Jadi itulah sebab ada orang kata benda yang sama yang menyebabkan latah kepada orang perempuan Melayu adalah benda yang sama yang menyebabkan rasuk. Okey, apa benda? Apa yang menyebabkan latah ni? Teori yang paling membuatkan kening aku jadi macam ni adalah latah Melayu berpunca daripada Mat Saleh. Orang Eropah bila dia datang ke tanah Melayu, dia bawa sekali penyakit latah ni. Dia macam kes orang Eropah datang bawa penyakit berjangkit macam-macam lah kot kepada orang asli Amerika. Influenza, cacar air, sampai beratus ribu orang asli Amerika mati. Cumanya yang sedihnya orang Eropah penjajah itu sendiri, diorang tak terkesan dengan penyakit berjangkit yang diorang sendiri bawa tu. Tapi kes di tanah Melayu ni taklah sampai beratus ribu orang Melayu mati ke apa kan kena virus latah kan. Tapi orang Eropah ni bawa penyakit latah ini bila mereka memperkenalkan banyak sangat perubahan kepada masyarakat setempat. Sistem baru, teknologi baru, cara-cara hidup yang baru. Jadi mungkin itulah sebab kenapa yang paling ramai melatah ini adalah mereka yang duduk di bandar. Sebab bandar lah tempat yang paling dekat interaksi orang Melayu dengan Mat Saleh yang datang daripada luar ni. Teori ni pelik, ya, dan gaya macam ditulis orang-orang Melayu yang anti penjajah kan. Tapi rupa-rupanya yang keluarkan teori ni namanya adalah Murphy, orang Amerika. Aku memang dah agak penjajah ni datang bawa virus. Ada penjelasan lain yang lagi mistik. Bila diorang tanya kepada perempuan-perempuan di Sarawak apa yang berlaku sebelum korang dapat latah ni, banyak yang jawab bahawa sebelum mereka dapat latah, mereka bermimpi mimpi yang aneh-aneh. Dalam mimpi mereka adalah organ-organ lelaki yang bukan halkum tu yang menyerang mereka di dalam mimpi. Lepas diorang dapat mimpi tu, diorang dapat latah. Jadi itulah sebab orang tempatan kaitkan latah ini dengan gangguan mistik dan diorang kata lemah semangat. Lebih kurang macam rasuk jugalah. Cumanya ini macam hanya berlaku di Sarawak. Dekat tempat-tempat lain tak direkodkan sangat lah diorang mimpi pelik yang macam ni sebelum diorang mendapat latah. Bagaimanapun, teori yang paling popular adalah teori yang mengaitkan dengan budaya khas orang Melayu. Orang Melayu ni sopan santun kan, kita berbudi pekerti, kita tak mencarut-carut, kita cuma top bully online je. Jadi teorinya latah ini macam
adalah satu teknik ataupun cara untuk orang Melayu ni mengeluarkan emosi terpendam mereka yang terkekang tak senang nak keluar disebabkan oleh budaya kita, terutama sekali kepada orang perempuan lah. Orang perempuan ni lagi-lagilah disuruh untuk tak mencarut, tak isap rokok kan. Dan cerita dia bila dah terhambur lah perkataan-perkataan kotor yang tak sepatutnya disebutkan ini bercanggah dengan norma orang Melayu, orang yang latah ini biasanya dia taklah dipersalahkan. Sebab melatah tak sengaja kan, bukannya boleh kawal. Makanya latah ini dianggap sebagai satu sindrom budaya yang berkait khas dengan budaya orang Melayu. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Kemudian ditemui bahawa latah ini bukan saja berlaku kepada orang Melayu dan orang Jawa. Latah versi Melayu Jawa ini adalah versi yang paling terkenal, yang paling banyak didokumentasikan, yang paling senang nak jumpa lah. Jadi perkataan latah itu digunakan secara meluas untuk menerangkan fenomena spesifik ni. Tapi rupanya fenomena yang macam latah ini turut ditemui di tempat yang punya jauh daripada Asia Tenggara dan punya berbeza latar belakang budaya dan sejarahnya. Latah ditemui di Siberia, Mongolia dan Ainu di utara Jepun yang punyalah jauhnya. Jadi kebingungan menimpa kalau latah ini adalah sindrom khas yang berlaku disebabkan reaksi balaslah kepada budaya orang Melayu yang spesifik itu. Macam mana dia boleh berlaku kepada budaya lain yang tempatnya punyalah jauh beribu-ribu batu dan latar belakang budaya dan konteks sosialnya sangat-sangat berbeza. Sampai sekarang fenomena latah ini masih tak terjawab dan terungkai sepenuhnya. Kajian latah ini juga mengalami kontroversi bila mana penulis-penulis pengkaji Eropah ni diorang keluarkan teori-teori yang sangat berbau resis. Dipanggil sebagai Orientalism lah. Dia kata fenomena latah ni datang daripada otak orang Melayu yang tak berapa nak berkembang, tak macam otak diorang dah berkembang jadi diorang tak melatah. Tapi apapun penerangan dan misteri macam mana latah ini boleh berlaku, kita boleh terima bahawa ia adalah citra khas masyarakat kita. Jadi apa pandangan anda? Korang ada tak kawan-kawan latah ke ataupun korang sendiri yang melatah? Nak tulis apa-apa di bahagian komen? Tulislah di bahagian komen. Jadi kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau anda menyokong saluran ajar macam biasa, boleh pertimbangkan untuk tekan butang join support untuk menjadi ajarian. Sangat-sangat membantu untuk kami terus menghasilkan konten pendidikan yang insya-Allah bermanfaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.